Bumi Sabah bergegar. Warga Kota Kinabalu dan kawasan sekitar digemparkan dengan gegaran dahsyat kira-kira 10 saat pada awal pagi Isnin, sekaligus mencetuskan rasa panik dan terkejut dalam kalangan penduduk setempat. Memetik berita harian, gempa itu berlaku pada tahap magnitude tertinggi iaitu 6.8 di bawah perairan laut, di mana ia merupakan gegaran gempa terbesar direkodkan di Malaysia sejak tahun 1923 di Lahad Datu. Segelintir penduduk di Kepayan menyatakan rumah yang didiami terasa bergetar akibat gegaran kuat yang menyebabkan mereka rasa bimbang dan panik dengan keadaan yang berlaku. Malah penduduk di Kudat dan Kota Belud turut merasa gegaran gempa yang sama, sehingga menyebabkan mereka terjaga dari tidur dan terus mendapatkan maklumat terkini di semua platform media sosial. Bagaimanapun, menurut Jabatan Meteorologi Malaysia (Met Malaysia), tiada ancaman tsunami setakat ini dan pasukan penyelamat giat melakukan rondaan dan pemantauan di sekitar Sabah.